Boleh. Semua boleh. Ada juga Ais krim. Ais krim sandwich. Kita dah baca keikhlasan tadi kan? Tadi kita dah buat keikhlasan kan? Kita buat aktiviti ni tak? Nak cikgu tunjuk ajar tak? Nyanyi cepat. Mula-mula Nyam. cikgu sediakan batang aiskrim. Tapi cikgu bagikan kimpasan juga. Ya betul lah. Aiskrim sandwich sedapnya berwarna-warni. Susun dulu praktis. Tiga mana tiga? Hora hore. Alright. Coklat vanilla strawberry. Memang. Ice cream. Ice cream. Okey. Aura dengan Lani tengok cikgu buat dulu, okey? Okey, contohnya cikgu kata, ambil kat nombor 1. Tengok ni nombor 1 kan? Cari kat sini. Nombor 1. Masukkan aiskrim. Sambil sebut 1. Okey. Kat nombor 2. Okey, ambil 2. Oh lala. Dan nombor Of 3. ice Balik. cream. Nak satu buat dulu. Ha. Okey, Aura Video buat tadi dulu. pasal apa? Okey. Aku ice cream. Afina suka makan ice cream. Maya tak suka? Tak suka. Okey, Afina suka makan ice cream apa? Strawberry. Okey, Maya kenapa tak suka makan ice cream? Aura mula dulu, okey. Aura. Umi tak bagi. Okey. Nombor 1. Kita nak main apa? Ha, dapat teka tak kita nak main apa hari ni? Kira dulu. 1, Main ice cream. 5 pula. Saya nak jadi penjual. Okey. Okey, sambil tu kira. Dekat depan ni Maya dengan Afina nampak apa? Ice cream. Hari ni kita nak main apa? Jual-jual apa? Ice cream. Okey, sinilah. Cikgu Sofi tunjuk dulu macam mana cara kita nak main ice cream mat. Cuba sebut. Ice cream mat. 2, Ice cream mat tu apa maksud dia dalam bahasa Melayu? 4, 5. Kedai ais krim. Duduk je. Enam. Amboi. Duduk elok duduk kat bawah. Nombor 7. Dekat sini kita ada 3 perisa ais krim. Yang tadi kita belajar tu banyak kan? Dekat sini cikgu sediakan. Ha? Kon? Ini ais krim. Ini ais krim batang. Ha. Ais krim pun tak ada. Ini pula. Okey. Cak. Cak. Okey, ini ais krim perisa apa? Ya ke coklat? Ya ke? Sedap ke coklat? 8. Tak sedap? Sedap. Okey. Yang ni yang Afina suka. Ni perisa apa? Strawberry. Dia boleh makan tak? 7, Tak boleh. 8. Okey, last one. Kita ada perisa. 9 pula. Agak-agak perisa apa? Mangga. Pandai. Ni perisa apa Afina? Mangga. Okey. Inilah. Cikgu tunjuk dulu macam mana cara nak main. Okey, mula-mula 9. siapa yang jadi penjual tu akan duduk dekat sini, kat tempat Cikgu cikgu. buka baju mana boleh? Lepas tu orang yang jadi pembeli tu dia kena ambil pesanan. Pesanan dalam ni. Contoh. Lepas tu kena baca kuat-kuat. Saya mahu 2 aiskrim coklat dan 2 aiskrim strawberry. Okey, Ha. duduk. Macam mana? Lepas tu penjual yang duduk dekat sini Masukkan nombor akan 1. kira berapa jumlah aiskrim yang pembeli tu Masukkan nak. nombor Okey, dah faham dah? 2. Ha, faham dah? 2. Faham dah? Afina faham? Nombor Okey, 3. siapa nak jadi penjual dulu angkat tangan? Dua-dua nak tadi. 2.
sekali. Tiga. Lagi sekali, terus. Satu, dua, tiga, terus. Okeylah, Afina dulu balik. Okey. Afina duduk sini. Wih, Afina jual aiskrim lah. Satu. Wow. Hai Kak, saya nak aiskrim satu. Tiga. Okey. Sekarang Empat. ni, Okey. Lima pula. kat sini kita ada pesanan. Aura duduk. Nanti Humaira akan beli aiskrim ikut kertas ni tau. Satu. Contohlah. Dua. Tadi baca. Tak, kita baca sama-sama. Retikan. Okey. Cuba ambil satu. Apa sini? Dah tiga ni. Cuba ambil. Buat dia dulu. Okey. Orang ambil aku rasa bicara. Apa tu? Okey. Kita sebut kat Afina. Saya mahu 2 aiskrim coklat dan 2 aiskrim strawberry. Macam mana tu? 2 aiskrim coklat. Okey, Humaira pegang. Mari sini cikgu pegang ni. Okey, 2 aiskrim coklat dan 2 aiskrim strawberry. Wow, pandailah Afina. Okey, sekarang ni Afina kena nyam. Tak bagi makan aiskrim lah. Okey, sekarang Afina kena kira ada berapa batang aiskrim kat sini? 4. Ya ke 4? Ya ke? Cuba kira balik. 1, 2, 4. Pandai. Tepuk tangan. Okey, letak balik. Sekarang ni kita nak ambil pesanan lain Kak. Kita nak ujilah pembeli kita nak ujilah penjual Afina ni. Korang main lain. Ambil yang lain pula. Cepat. Mari kita ambil yang lain. Okey. Kita ambil yang banyak-banyak ni. Okey, jadi kita baca sama-sama. Saya mahu 3 aiskrim mangga dan 3 aiskrim strawberry. Macam mana tu? Ui. Ui, pandai lah. Tak nak? Tak nak? Okey. Sekarang Afina kena kira. Ada berapa jumlah aiskrim yang Afina bagi tadi? Cuba kira. Ni ada berapa? 3. Lagi? 3 tambah 3 berapa? Macam mana nak kira 3 tambah 3 tu? Macam mana? Okey, buat macam ni. 1, 2, 3. Tambah dengan 1, 2, 3. Ada berapa? 6. Pandai. Kita tak boleh. Okey. Jom kita tak ambil yang lain pula, Humaira. Lagi. Saya mahu 1 aiskrim mangga, 1 aiskrim coklat dan 2 aiskrim strawberry. Macam mana? Pandai lah Afina. Dia dengar lah aku cakap. Pandai lah. Okey. Cuba kira ada berapa? Jatuh pula. Nanti kotor. Cair. Okey, cuba kira ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ya ke 4? Bukan 5 ke ni? 4. Ni tambah ni? 4. Okey. Sekarang kedai aiskrim Afina dah tutup. Afina tutup. Aduh. Celaka pucu. Kedai aiskrim Afina dah tutup. Dia nak buka penjual baru pula. Siapa nak jadi penjual lagi? Okey, cuba Humaira. Kat sini. Cuba Humaira berdiri. Cuba berdiri. Tak nak? Okey, Afina, sekarang ni kita nak beli aiskrim. Macam tadi. Tadi Afina jadi penjual kan? Sekarang Afina jadi pembeli. Okey. Jual. Okey. Cuba Afina ambil satu, lepas tu Afina kena baca kuat-kuat. Baik.
sama-sama. Okey. Ni apa? Betul apa? Saya mahu dengar ni. 2 aiskrim coklat dan 2 aiskrim strawberry. Oh, dia dah sedia dah pegang-pegang tu. Okey. Betul ke? Afina, betul ke? Humaira bagi tu. Betul ke apa yang kita nak? Ya ke? Cuba kira. Ada berapa aiskrim coklat? Ada berapa aiskrim strawberry? 1, 2. Jadi ada berapa? 4. 4. Betul. Betul ke Humaira ni? Ya ke betul? Ada berapa total semua? 4. Ya ke 4? Cuba kira. 1, 2, 3, 4. Ya ke? Betul. Okey, tak balik. Lagi. Lagi balik. Okey, last. Terakhir. Kita bagi. Okey. Ini cepat. Okey. Oi. Alamak. Sorry. Jom. Okey, baca. Saya mahu 1 aiskrim mangga, 1 aiskrim coklat. Baca. 1 aiskrim coklat Dan dan 2 2 aiskrim strawberry. Tengok betul ke Humaira ni bagi biasanya? Betul ke? Okey, 1 aiskrim mangga, 1 aiskrim coklat, 2 aiskrim strawberry. Pandai tangan. Sekarang kita tak nak lah guna kertas, Afina. Kita tak nak lah guna kertas tu. Kita cakap je kita nak apa. Cakap. Okey, Afina nak aiskrim apa? Nak coklat. Nak berapa? Sabar. Nak aiskrim coklat berapa? 1. 1 aiskrim coklat, 1 aiskrim strawberry. Okey. Sekarang cikgu pula. Cikgu nak aiskrim pula? Boleh? Boleh? Cikgu nak aiskrim 3 aiskrim mangga. Betul ke 3 tu? Macam mana tahu 3 tu? Okey. Math ni. Dengan nak 2 aiskrim coklat. Betul ke 2? Kira. Okey. Dengan 3 aiskrim strawberry. Habis dah. Habis dah cikgu beli. Okey. Dekat Afina ada berapa aiskrim? 2. Okey, dekat cikgu ada berapa? Kira. Sebut. Sebut. Ada berapa? 8. Ya ke 8? 8. Cuba kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 lah. 8. Cuba kira balik. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Pandai. Okey, tak balik. Tak balik. Okey, sekarang Afina. Makanlah dulu. Makan. Nom. Makan. Nom. Okey, Afina, sekarang kita nak borong aiskrim dekat kedai. Dekat kedai Humaira ni. Saya nak 4 aiskrim strawberry. Sana. Sekejap, Afina pegang. 4 aiskrim. Saya nak tak cakap lagi. Saya nak 2 aiskrim coklat. Okey, saya nak 3 aiskrim mangga. 3 lah. 1. Tak beli lagi lah. Macam mana? Okey, Maya cuba kira ada berapa 1, aiskrim. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya ke 5? Ya ke? Kira betul-betul. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, lagi yang Afina punya? 1, 4. Apa ya ke? Kira betul-betul. 1, 2, 3,
macam mana nak kira 5 tambah 5? 5 tambah 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandailah. Okay. Kita beli. Oi. Garanglah penjual ni kan. Afina takutlah kita nak beli. Okay, lah. Okay. Okay, sekarang ni Afina pun kena jual juga. Kakak kena Bukan nak beli. Okay. Sekarang Kakak ni. duduk sana dulu. Kat mana? Duduk sini. Bukan sana. Mana sini? Hai, kita boleh duduk sini. Okay. Ya, okay, okay. Sana. Jual juga es krim. Dah, boleh? Panggil lah. Panggil kakak beli. Jual. Jual. Ais krim. Okay. Ni ais krim apa? Coklat. Ada berapa ais krim coklat? 3. 3. Ini ais krim apa? Strawberry ada 4. Ada 4. Bagus. Ni ada berapa? Ada 3. Ais krim apa ni? Mangga. Ya ke mangga? Nampak macam pisang? Mangga. Ya, mangga. Betul mangga. Yes. Saya rasa dulu boleh? Boleh. Dah. Tapi kena bayar. Kena bayar. Kalau tak nak bayar? Rasa dulu. Rasa dulu. Rasa mangga. Okey. Ya nak 2 ais krim coklat. Coklat. Aduh. Okey. Meh, sini Afina. Okey, Afina dah bagi cikgu ais krim coklat. Sekarang ni Cik Nak Humairah bagi cikgu 2 ais krim strawberry. Okey. Sekarang ni sebab kat ais krim mangga tadi tu sedap. Cikgu nak 2. 2 orang lagi. 2. Seorang satu. Okey. Semua semua 2. 2. Sekarang ni ada berapa ais krim? 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. 7. 6. Ya ke 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Betul? Salah? Macam mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 7, 8, 9, 10. Betul? Salah. Ada 6. Ada berapa? Man. Tak elok lah macam tu. Ada berapa ais krim coklat? Penjual. Ada berapa ais krim coklat? 2. 2. Ada berapa ais krim strawberry Umairah? 2. Ada berapa ais krim mangga? 1. 2. Duduk elok. Oh lah badan tu minta tak elok Dia tak? pula jadi jual. Dia pula. Berapa mana weh? 10. 20. Okey. Penatlah jual-jual kan. Ais krim sundae. Sini. Lari pula dia. Duduk sini. Pecahlah ais krim ni. Okey. Duduk. Cepat duduk. Hari ni kita belajar apa? You go ais krim. You go ais krim. Ni bukan kek ke? Duduk elok. You go. Ni kek lah. Ais krim. Duduk. Duduk elok. Cepat. Ni okey saya kita bagi. Ni okey. Duduk dulu. Siapa tak duduk? Kena kurung. Okey, sekarang kita dah habis dah. Sekarang ni kita nak buat kerja lah. Boleh? Tak boleh pula. Kena buat kerja juga. Kena buat juga. Bagi homework. Boleh? Nak homework? Bagi Afina banyak-banyak homework. Boleh? Umairah pun lah banyak-banyak homework. Boleh? Tak adalah. Cepat kejap je. Kejap lah. Kejap je. Nak. Okey. Ambil ni. Okey. Nah. Pensel. Salah. Okey. Okey, sekarang tulis nama dulu.
Ha, nama. Afi. No. Pandai. Oh my god. Pandai. Sabar. Oh, sabar belum siap lagi. Dah. Dah. Cikgu pun nak buat. Cepat tak boleh tak? Boleh. Tak boleh pula. Boleh, boleh. Boleh tak nak lah. Boleh. Okey, sekarang kita baca. Oi. Bang. Oh, siapa tahu tak tu? Jumlah aiskrim dalam setiap kotak. Lepas tu kena bulat. Ya ke bulat? Ya ke? Sama. Ha, betul ke? Betul lah, kena bulat. Kita kena bulatkan nombor yang betul. Okey. Okey. Ha, buat dulu. Aku tak nak ajar lah. Empat. Yang ni empat. Ya. Empat, lima, enam, tujuh. Yang itu bulatkan tujuh. Ha, mana? Mana nombor 7? Ha, pandai. Ni kenapa? Jom, kita tengok. Betul ke? Sabar. Salah. Okey. Pandai. 1, 2, 3, 4. Betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak adalah, kita nak 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aduh, jom lah. Berapa ni? 13, betul. Dah dekat kan? Bagi berapa bintang ya? 10. 10? 10 lah. 10 bintang? Yes. Okey, 10 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Ini betul tak 10? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha, okey. Mana pensel? Ha, dah buka. Ni betul, 7. Yang ni 8, betul. Ni 13, betul. Nak berapa bintang pula Dah buat je lah. Ha? Dah buat. Nak berapa? Nak berapa? Ni dapat 10. Dah tak buat. Okey. Kenapa tu yang cukup ni? 2. Okey, 10 cepatlah. Bagi sama rata lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dua-dua dapat 10. Baik tak? Baik tak? Bagi dua-dua 10 bintang. Okay. Tadi buka lah. Betul. Oh, ya. Bagus. Kayaknya kita belajar pasal apa? Asyik. Aiskrim tu. Mengira. Kita mengira apa? Aiskrim. Best tak? Tak best. Tak boleh lah. Nak semua. Nak semua mana boleh? Best. Okay, saya kita bagi. Duduk dulu. Duduk dulu. Ya, duduk dulu. Ya, saya kita bagi. Best tak? Ha, kita bagi-bagi. Kita ada berapa aiskrim tadi? Berapa jenis tadi? 3. 3. Ada aiskrim apa? Aiskrim coklat. Coklat. Mangga. Mangga. Okey, semua ada berapa? 3. Hello. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pandai. Kita belajar mengira tambah-tambahkan tadi. Lepas tu kita main jual-jual kan? Best tak main jual-jual? Best. Best sangat ke? Best sangat-sangat. Sangat. Okay, nanti balik cerita dekat Maya. Hari ni kakak belajar main aiskrim. Main kira-kira. Tahu? Okay. Sekarang siapa nak aiskrim? Saya. Duduk dulu. Okey. Nak lepak sekali. Lupa sekali. Okey, sebelum Kami nak 4. sebelum habis kita kena buat apa? Baca doa. Baca doa. Okey, baca doa dulu. Bismillah. Kita kemas-kemas dulu. Tolak balik kerusi bawah meja. Kita kemas balik tempat ni. Baru dapat. Baru dapat.